Assalamualaikum sahabat. Saya masak telur dadah dan nak buat kentang masak cili. Di awal saya punya idea telur dimasak bulat-bulat-bulat, telur mata tu kan. Lepas tu buat cili, lepas tu dan kentang digoreng dan dimasukkan lah. Tapi saya fikir lain. Saya buat telur dadah dan kentang masak cili lah. Senang. Okay guys, lagipun saya tak pernah lagi masak macam tu. Tapi tak kisah kan, saya pernah je try kan. Tapi saya pernah je try macam-macam. Tapi saya buat ni telur dadah. Korang jangan judge yang mana tak suka saya tu. Kata masak telur dadah pun nak tunjuk lah, nak jadi influencer. Memang saya nak jadi influencer. Why? Saya tak segan silu cakap kat sini. Sebab saya nak usaha, saya nak cari rezeki. Alamak. Suspense. Cara dia macam ni korang. Tak boleh. Kejap. Memang saya nak jadi influencer. So what? Dan telur dadah ni lain pada lain. Maksud saya tadi nampak macam kembung kan. Sebab saya kocok-kocokkan banyak kali. Itulah tips saya. Nak jadi YouTuber jangan kedekut nak share info ataupun petua. Okay guys, nak angkat dah ni. Boleh angkat dah kalau macam ni salah saya. Tolakkan ke tepi macam ni ke, boleh je. Post dia punya ni. Okay guys.